Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Untuk episod kali ini agak special sikit lah. Sebab apa? Sebab saya nak share 10 sebab utama mengapa buku tak terjual ataupun sukar dijual. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan diri. Saya Syah Osman. Jom kita sama-sama tengok apa sebab tu. Baik, kita terus pada topik ya. Yang pertama, tak ada sasaran pembaca yang jelas. Saya faham. Ramai penulis akan cakap buku dia ni sesuai dibaca oleh ramai orang. Ramai pembaca sesuai untuk baca buku ni. Tapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya kan, sesebuah buku tu dia kena ada pembaca sasaran dia. Baru senang kita nak jual. Baru senang kita nak suruh orang tu baca buku kita, tuan-tuan dan puan. Kalau buku yang cuba untuk tarik semua orang baca buku, sebenarnya dia tak boleh tarik semua tu pun. Dia tak boleh tarik semua tu, tuan-tuan dan puan. Betul, saya cakap. Sebab saya dah pernah buat. Saya dah alami benda ni dan saya rasa macam, salah aku menjual ni. Nampak tak? Buku mana nanti saya beritahulah kalau saya rasa nak beritahu nanti. Okey, baik. Contohnya, buku motivasi yang tak ada sasaran khusus. Buku ni untuk siapa? Buku ni siapa boleh baca? Dia tak ada sasaran khusus. Contoh macam buku motivasi untuk orang yang putus cinta. Khas untuk orang putus cinta, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, novel yang tak jelas dia punya genre dia. Nampak macam buku novel cinta, tapi bila baca macam novel macam tu macam ni. Jadi dia ada setengah pembaca dia memang tak suka macam tu. Dan ada setengah pembaca tak kisah apa, aku ikut je lah flow cerita ni. Nampak tak? So kita kena ada sasaran pembaca yang jelas, baru senang kita nak jual. Siapa pembaca buku ni, untuk siapa dan kepada siapa yang akan baca buku ni. Pembaca lebih mudah beli buku yang jelas untuk siapa buku tu ditulis. Itu dia punya keyword dia. Ingat yang tu. Pembaca lebih mudah membeli buku yang jelas untuk siapa buku itu ditulis. So boleh kata tuan-tuan dan puan. Lepas ni sebelum tulis buku, kita kena tahu siapa sasaran pembaca kita. Okey, baik. Kita pergi ke nombor 2 pula. Tajuk buku tidak kuat, tuan-tuan dan puan. Tajuk pun main peranan. Sebabnya kan tuan-tuan dan puan, tajuk buku ialah alat pemasaran pertama untuk buku tu. Orang akan buka buku dan akan baca tajuk dulu. 7 saat pertama mesti kena menarik kat depan tu. Baru dia orang akan cuba tengok belakang, belik dalam. Kalau tajuk tak menarik atau tak menjelaskan manfaat buku tu, orang tak akan berminat. Nak ketahui lebih lanjut pasal isi buku tu. Macam itulah tuan-tuan. Macam saya sebut tadi, 7 saat tu memang penting lah. Contoh tajuk yang lemah. Catatan kehidupan saya. Tentang apa tu tajuk tu? Siapa kita kan? Kalau tuan-tuan dan puan adalah penulis baru, kita buat buku pula catatan kehidupan saya. Kita ni siapa? Orang tak tahu pun kita ni siapa. So memang susah nak jual, tuan-tuan dan puan. Melainkan kalau tuan-tuan dan puan dah famous, dah viral, senanglah buat catatan kehidupan saya. Confirm orang ambil. Tapi kalau untuk kita yang tak ada nama macam saya ni, tuan-tuan dan puan pun tak kenal saya lagi kan. So yang tak ada nama macam saya ni, memang susah nak jual. Jadi lebihkan spesifik. Tengok. Cicak kat rumah saya ni pun dah berbunyi dah. Tulis lebih spesifik, tuan-tuan dan puan. Contoh macam cara tulis buku pertama dalam 30 hari. Atau macam buku ni yang saya tulis ni. Tajuk dia apa? Ini caranya terbit buku sendiri. Nampak tak? Saya buat tajuk, bukanlah saya nak kata tajuk ni bagus. Tajuk ni pun kadang-kadang orang fikir juga kan tentang apa tajuk ni. Apa maksud terbit? Orang masih tanya saya lagi, apa maksud terbit ni? Tapi bagi saya lah, sebagai orang yang buat tajuk buku ni, saya rasa tajuk ini memang straight to the point. Ini caranya terbit buku sendiri. So kalau penulis yang faham maksud terbit, dia akan nampak, ini buku pasal cara-cara nak self-publish buku sendiri. Itu contoh, tuan-tuan dan puan. Saya ambil buku ni sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan puan boleh gunakan sebagai contoh. Baik. Yang ketiga, kulit buku tidak profesional. Macam yang saya cakap tadi, tajuk orang akan tengok 7 saat. Kemudian kulit buku pun orang akan tengok 7 saat. Kalau kata kulit buku tak menarik, kurang profesional, so ramai pembaca akan menilai buku kita dalam hanya beberapa saat.
7 saat sahaja. Ramai pembaca, kalau dia orang tak nampak buku kita tu, cover dia tu nampak profesional, dia orang letak tepi. Melainkan untuk buku yang memang dia ada style tertentu. Contoh macam tu, macam penerbit ni dia kata, okay, buku ni style macam ala-ala garage. Maksudnya, kita buat DIY. So, buku tu mesti nampak rupa macam DIY. Contoh tuan-tuan. So, masalah yang biasa ada dekat setengah cover buku, mereka bentuk buku tu nampak kosong. Cover tu nampak kosong kat depannya. Font pula susah nak baca. Kemudian ada visual nampak seperti buku lama atau buku murahan. Memang saya ada jumpa. Tahun 2026 saya ada jumpa buku tu. Cover ni memang nampak macam gaya dulu-dulu. Kalau tuan-tuan dan puan Gen X ataupun millennial, mesti tuan-tuan dan puan faham maksud gaya dulu-dulu tu macam mana kan. Walaupun isi buku kita tu bagus tuan-tuan dan puan, kalau kata-kata kulit buku, cover buku yang lemah, boleh menyebabkan buku tidak diambil daripada rak kedai buku, ataupun kalau letak dekat online, tak ada siapa pun yang akan klik untuk nak tengok buku tu lebih lanjut. Tu risiko juga. Sebab bagi penulis suatu terbit macam kita, benda-benda ni memang penting. Penting untuk orang tengok kita punya buku. Boleh tuan-tuan dan puan? Seterusnya, yang keempat, tuan-tuan dan puan, penulis tak buat promosi, atau pendek kata, saya senang katalah, penulis dia malu, segan, takut nak bagi tahu yang dia ada buku. So, salah satu salah faham perkara terbesar dalam bidang perbukuan ni, tuan-tuan dan puan, ada orang cakap, kalau buku kita bagus, orang akan cari. Dia kata, kalau buku kita bagus, orang akan cari. Sebenarnya kan tuan-tuan dan puan, pembaca tak tahu pun pasal buku kita. Macam inilah. Mungkin ini first time anda tengok buku saya ni. Walaupun saya claim, saya sendiri yang claim kata buku ni bagus. Tapi ini pertama kali anda tengok buku ni, betul tak? Jadi kalau kita tak cakap, pembaca tak tahu buku tu wujud, kalau penulis sendiri tak bagi tahu pasal buku tu. Nak bagi tahu dekat mana? Ada tempat dia lah. Zaman sekarang, zaman media sosial tuan-tuan dan puan. Kena kerap bagi tahu. Tanpa promosi kan tuan-tuan dan puan, tak ada orang tahu yang buku kita ni ada. Tak ada orang tahu yang buku ni kita ni ada, dan tak ada orang yang nak bercakap tentang buku kita. Viral. Tak ada orang cakap, memang takkan ada orang lain yang akan ambil tahu pula pasal buku kita. Yang nombor 5 pula tuan-tuan dan puan. Kandungan buku tidak menepati ataupun tidak memenuhi janji pada tajuk buku. Macam mana tu? Dia tajuk macam menjanjikan sesuatu, tapi kandungan dia lain. Yang tu akan bagi persepsi negatif kepada pembaca-pembaca lain selepas dia. Sebab apa? Sebab orang akan bercakap, tuan-tuan. Kalau tajuk menjanjikan sesuatu, tapi isi buku tak memberikan nilai yang dekat tajuk buku tu, pembaca akan kecewa. Dan bila dia kecewa, dia akan beritahu, ini macam ni, ini macam ni. Dia akan jadi viral. Viral untuk negatif yang orang takkan beli. Dia akan jadi ulasan negatif lah, viral kan. Benda memang orang akan cakap lah pasal benda tu. Kemudian pembaca yang dah baca tu, dia tak akan cadangkan kepada orang lain untuk beli buku tu. Dah rugi tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, yang nombor 6 pula. Harga buku tak sesuai dengan pasaran. Saya faham hal ni sebab saya sendiri pun penulis suatu terbit. Jadi saya faham tentang harga buku ni. Agak subjektif perbincangan untuk topik yang nombor 6 ni. Harga terlalu tinggi boleh sebabkan orang berfikir banyak kali untuk nak beli buku tu. Tapi kalau harga rendah pula, kadang-kadang kita seksa pula penulis suatu terbit macam kita ni. Jadi kita kena bajet-bajet sikit lah tuan-tuan kan, nak letak tinggi ke mahal kan. Nanti ada formula dia, ada formula kiraan dia. Saya akan kongsikan, tapi bukan dalam video ni lah, insyaAllah. Saya akan kongsikan di lain waktu tentang formula nak kira harga buku, nak letakkan harga buku tu macam mana, yang sesuai lah sebab kita tak rugi tuan-tuan. Buku nipis tuan-tuan, kalau harga mahal pun tak boleh. Maksudnya kita buat buku nipis, kemudian katalah buku saya ni 132 muka surat kan. Saya jual harga RM65. Saya pula penulis yang orang tak kenal. Orang akan tengok, mahalnya. Dia orang akan letak tepi.
Sebab nipis tuan-tuan dan puan. Tapi kalau buku tebal, dia kata, ini banyak ilmu ni. Tengoklah pada harga macam mana. Ketebalan buku dan harga pun main peranan. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan. Buku terlalu umum dan tiada keunikan. So, pasaran buku kita dekat Malaysia ni sangat besar, tuan-tuan. Walaupun mungkin 1/3 sahaja yang membaca buku Melayu, tapi masih lagi besar, tuan-tuan dan puan. Jadi, untuk buku kita ni, kalau dapat terlalu biasa, buku kita ni sama dengan buku orang lain, pembaca tak ada sebab untuk nak belek buku kita, nak pilih buku kita, tuan-tuan dan puan. Contohlah kan, novel cinta yang terlalu klise. Saya faham, memang banyak ada novel cinta yang terlalu klise. Tapi bayangkan, tuan-tuan dan puan, bayangkan novel cinta yang terlalu klise tu, dia nampak biasa, nampak sama je. Tema dia sama, genre dia sama. Jadi, bayangkan tuan-tuan dan puan, macam mana setiap novel tu nak bersaing sesama novel tu. Itu maksud saya, tuan-tuan dan puan. Kita jangan buat terlalu umum dan tiada keunikan. Buat sesuatu yang unik. Buku motivasi tanpa perspektif baru pun susah juga. Buku yang dah 10 tahun, 20 tahun lepas punya gaya, mungkin orang dah baca. Mungkin generasi baru pun dia dah baca. Jadi kita sebagai penulis buku motivasi sekarang ni, tahun 2026, kita tulis perspektif yang baru. Buat satu keunikan dengan buku motivasi kita, tuan-tuan dan puan. Nombor 8, penulis yang tiada audiens. Penulis zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita kena bina audiens kita. Kalau penulis itu tak ada pembaca tetap, tak ada pengikut media sosial dan tak bina satu community, group community, memang susah. Sebab semua kita punya buku, termasuk dengan buku saya ni lah, bila kita buat je buku baru, orang tak kenal kita kan, kita terpaksa mulakan dari kosong. Tuan-tuan dan puan. Kena mulakan semula, memang penat. Ada buku baru je kena mula balik. Mula apa? Mula promosi lah. Mula promosi, marketing semua tu. Sebab tu, penulis sekarang ni, dia kena bina audiens. Tak kisahlah, dekat mana-mana platform pun. Kita buat dekat Facebook ke, YouTube, TikTok, email newsletter ke, subscription ke, macam mana ke. Kalau ada siapa yang ada YouTube yang buat subscription pun lagi bagus. Dia orang langgan kita apa semua tu lah. Yang 9, buku sukar ditemui. Buku dah bagus. Kadang-kadang buku kita ni memang bagus. Tapi bila pembaca pergi ke kedai buku, tak jumpa buku kita. Tengok dia orang buka TikTok Shop, tak ada buku situ. Dia orang buka Shopee, tak ada buku situ. Jadi bila buku kita ni tak ada kat kedai buku, kita ni tak ada dekat platform online, tak ada maklumat pembelian dekat mana nak beli buku kita ni, memang satu masalah jugalah sebab pembaca dia orang cari tempat nak beli buku kita. Boleh faham kan tuan-tuan puan? Okey, yang last, terakhir, nombor 10. Masa penerbitan buku tak sesuai. Kita terbitkan buku, kena ada masa dia, timing yang tepat tuan-tuan puan. Buku diterbitkan pada masa yang tak strategik ni pun masalah. Memang masalah sangat besar. Contoh, buku pasal Piala Dunia. Piala Dunia berapa tahun sekali tuan-tuan puan? Cuba search tengok berapa tahun sekali. Kalau terbit di luar masa tu, orang mungkin ada yang beli. 1, 2 ataupun beberapa puluh orang atau ratus orang kan. Tapi kalau kita target untuk jual ribu-ribu, masa di luar musim Piala Dunia memang susah. Faham kan? Kita punya strategic planning, perancangan strategik tu kena penting, kena tepat. Kemudian macam buku yang trend yang sudah lama, buku tu dah tak trending dah sekarang ni, tapi mungkin kita dah ada manuskrip tu, kita baru nak terbit buku tu. Mungkin secara self-publish memang kita nak silap rancangan lah, tapi kalau penerbit yang baru nak terbitkan buku tu, penerbit tu memang tersilap merancang lah. Jadi timing sangat penting untuk mempengaruhi jualan buku. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Dah habis 10-10 ni kan tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi satu kesimpulan. Video saya ni ada kesimpulan kali ni. Banyak buku penulis-penulis ni, dia tak terjual bukan sebab buku tu teruk. Bukan sebab buku tu buruk. Tapi sebab salah strategi. Kemudian pemasaran yang lemah. Dan positioning yang tak jelas. Positioning ni ada dua. Positioning diri penulis tu dan juga positioning buku. Tak jelas. So, kena perbaiki balik lah ke semua. So, kalau tuan-tuan dan puan sebagai penulis dah mengelakkan 10 kesilapan yang saya share dalam video ni, insya-Allah
Peluang untuk buku tuan-tuan dan puan diterima ramai akan jadi baguslah tuan-tuan dan puan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita ambil 10 perkara ni yang menggagalkan kita punya jualan buku ni, kita ubah jadi kejayaan. Baik tuan-tuan dan puan. So, hujung-hujung ni saya nak beritahu lah, buku ni masih ada lagi secara online dekat semua seller-seller online yang saya dah minta dia orang tolong jual. Jadi tuan-tuan dan puan cuma perlu search sahaja dekat Google ataupun dekat TikTok Shop ataupun dekat Shopee. Search sahaja tajuk ini caranya suatu buku sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dan puan boleh beli dekat seller-seller online yang masih ada menjual buku saya. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.